1, 2, 3. Sampai mati Kuala Lumpur. Derby day hari ni KL lawan Selangor dekat Stadium ABVJ main away. Ini adalah antara stadium yang dekat untuk aku pergi untuk away days, tapi antara stadium yang aku tak minat juga nak pergi sebab rekod KL kat sini tak berapa nak cantik. Last aku rasa menang dekat sini adalah 2021 lah, Piala Malaysia tu suku akhir. Lepas tu macam mimpi gila tu. Sebenarnya KL memang lawan Selangor ni memang susah sikit nak menang away. Main kat Stadium Shah Alam pun susah, main kat Stadium ABVJ pun susah. So hari ni ini adalah derby ke-91 antara KL dengan Selangor. So hopefully ada something yang okay lah. Tadi on the way nak datang jam, bukan jam lah, stuck sebab kan ASEAN. Jadi agak lama juga pada sepatutnya aku sampai awal. End up aku sampai 6.18. Aku tak tadi sepatutnya before pukul 6 aku dah sampai dah. So jomlah kita pergi ke dalam Stadium ABVJ. Seram. Satu benda yang perlu puji Selangor ni, dia punya activation mantap. Dia punya dengan sponsor-sponsor pun banyak. So activation diorang masa match day tu memang terbaik lah. Tu tak boleh nak sangkal lah. Kita berikan percuma RM30 voucher. Jangan untuk away biasanya kat sini lah, di belakang sini, kat belakang gol. So sebab belum buka lagi, kita lepak dulu, malah nak jalan ke sana. Kira match hari ni ibarat ni juga, selain daripada Klang Valley Derby, dia boleh jadi local brand derby juga. Big KL versus SVG. Cuma itulah, tahun ni KL tak ada dah collab dengan Big. Tahun lepas je. Kalau tidak, best juga kalau dua-dua tim pakai baju collab masing-masing kan. Bagus untuk promotion local brand. Sebaik pakai, sebaik pas baru lepas hantar player datang balik. Tengah duduk bawa perasan. So pokok ni nama dia Merawan Siput Jantan. So aku dah jumpa surau untuk siapa yang nak solat sebelum game dekat dia punya food court dekat dengan stadium ni, seberang stadium tu. Oh, ada orang tak. So sebab belah away dia tak ada surau, jadi sebenarnya aku kena masuk belah home ataupun sini dekat food court ni, dekat spine ni, atas dia. Dan aku tidak pakai jersey hari ni, just pakai t-shirt hitam. Mungkin menangisi atau mungkin menangisi apa yang sedang berlaku dengan skuad kebangsaan atau bola sepak Malaysia. Semua kita jawab 30 hari bulan nanti. Setakat ni doesn't look good guys. So ini antara fan-fan KL yang ada, yang turun pada malam ni, dan ada juga sebelah sana. It's Derby day guys. Tengah-tengah game ada hiburan lain. Game tengah main ni, ada hiburan lain. Now start second half. Diorang akan attack belah fan KL. So hopefully ada benda untuk celebrate.
Clean sheet. Clean sheet. One selfie. Oh, fuck. Clean sheet, bro.